Saya Balen, pemilik kenderaan Navara hitam bernambah pendaftaran US 910 yang Okey geng, seperti mana kita tahu semalam memang viral berkenaan dengan isu kemalangan. Pemandu kenderaan pacuan 4 roda jenis Nissan Navara yang disyaki terlibat dalam kejadian langgar lari berhampiran Plaza Tol Duta, Lebuh Raya Utara Selatan Plus, semalam telah berjaya ditahan pihak berkuasa. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, suspek merupakan seorang lelaki tempatan berusia 32 tahun dan telah direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Dalam insiden yang berlaku sekitar jam 2.30 petang itu, sebuah motosikal yang dinaiki sepasang suami isteri dilanggar ketika suspek cuba memotong sebuah motosikal lain namun gagal mengelak motosikal mangsa dan merempuh bahagian kanan motosikal tersebut. Akibat pelanggaran itu, penunggang lelaki berusia 53 tahun mengalami retak tulang selangka serta luka di buku lali. Manakala isterinya, 49 tahun, mengalami kecederaan lebih serius termasuk patah buku lali dan tulang rusuk kanan serta pendarahan otak. Kedua-dua mangsa telah dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh untuk menerima rawatan lanjut. Difahamkan, laporan polis pertama telah dibuat oleh pemandu pikap terbabit pada hari kejadian sekitar jam 6.55 petang dan susulan siasatan, suspek telah ditahan di Lokap Dang Wangi. Kes disiasat di bawah Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya, katanya dalam satu kenyataan. Dalam perkembangan berkaitan, pemilik kenderaan Nissan Navara itu tampil menjelaskan bahawa beliau bukan pemandu semasa kejadian berlaku, sebaliknya adik beliau yang memandu kenderaan berkenaan. Beliau juga merayu agar orang ramai berhenti menularkan maklumat peribadi beliau yang boleh mengancam keselamatan dirinya. Kita ni dapat zoom tak? Dapat UG apa tadi? Dapat UG 910. Habis dia langgar kan? Saya Balen, pemilik kenderaan Navara hitam bernambah pendaftaran US 910 yang terlibat dalam kemalangan semalam. Ingin memberitahu bahawa kereta saya telah digunakan oleh orang lain dan dia telah terlibat dalam kemalangan. Saya telah selesai membuat laporan polis untuk diri saya di Balai IPD Kelang Selatan dan telah selesai memberi statement di IPD Dang Wangi pagi ini. Saya amat kesal dan simpati dengan nasib kedua-dua mangsa yang terlibat. Saya ingin memaklumkan sekali lagi bahawa bukan saya yang memandu kereta itu semalam, dan pemandu itu juga telah ditahan semalam untuk siasatan serta kereta saya telah pun disita. Saya memohon untuk netizen tidak menyebarkan maklumat peribadi saya lagi. Dan saya sedia bekerjasama sepenuhnya dengan pihak polis. Sekali lagi saya memohon maaf atas apa yang telah berlaku. Terima kasih. Okey geng, seperti mana kita tahu semalam memang viral berkenaan dengan isu kemalangan yang berlaku
di mana satu Navara hitam telah melanggar satu pasangan suami isteri dan motor. Jadi apa yang aku difahamkan, aku telah kontak, aku tengah cari siapakah pemilik tersebut, dan apa yang kita difahamkan, pemilik tersebut mengatakan bukan dia yang memandu kereta tersebut, tetapi orang lain yang memandu. Jadi ini dia pemilik kereta tersebut, Mr. Balan. Jadi apa kita nak bagi tahu kat sini kepada netizen kat luar sana, memang bagi saya tak adil lah kalau kita terus attack dia. Padahal bukan dia yang mandu kereta tersebut. Bukan kita nak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi kita nak keadilan. Begitu juga keadilan untuk mangsa, begitu juga keadilan untuk dia. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, dia mendapat ancaman dan kecaman yang cukup yang bagi aku tak apa melampau sangatlah. Kenapa? Kalau kita nampak balik, sampaikan media punya alamat peribadi, alamat rumah semua dah keluar, tetapi bukan dia yang memandu kereta tersebut. Ni bang, okay, jelaskan sikit bang. Ni abang Balan kita. Kereta tu sebenarnya pemandu masa kejadian tu orang lain dan bukan saya. Dan saya pun dah pergi membuat report dan pemandu pun telah ditahan malam tadi bang. Malam tadi. Okey. Malam tadi dah tahan dan kereta saya pun disita oleh polis trafik tu. Dan macam saya bagi tahu tadilah, minta jangan viralkan lagi, dan itu macam untuk keselamatan saya, dan minta jasa baik semua orang berhentikan viralkan personal matter saya di social media. Bagi memang betul lah, bagi macam kalau tanya saya pun sebagai netizen, kita pun memang akan membuat tindakan bila kita dapat tahu benda-benda macam ni. Tapi bila kita dah tahu cerita sebenarnya, bagi saya tak adil lah pula pada Mr. Balan, kerana bukan dia yang memandu kereta tersebut walaupun dia owner. Kisah-kisah macam ni banyak kali berlaku guys. Itu pasal cakap jangan suka-suka bagi orang pinjam kereta kau, pinjam motor kau. Jadi bila berlaku macam ni, yang jadi masalah dia pada owner. Jadi apa-apa pun kita harap kepada Mr. Balan dan juga kepada pihak mangsa, semoga orang kata apa keadilan lah yang kata apa. Tapi apa pun saya difahamkan mangsa memang agak parah bang. Jadi kalau tanya saya lah, buat masa ni kalau ada berkesempatan, tengok apa yang abang boleh lakukan untuk membantu keluarga mangsa. Tapi apa pun pemandu tersebut memang dekat dalam tahanan polis. Macam mana pun kalau tanya aku, pemandu ni harus dikenakan tindakan yang sewajarnya kerana memandu dalam keadaan berbahaya. Salah tetap salah guys, tetapi orang yang tak bersalah jangan pula kita salah kecam. Okey bang Okay bang, terima kasih banyak.